اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Auda penonton muslimin dan muslimat yang saya hormati, dalam rancangan Irsyad Hukum kali ini saya akan membawakan satu tajuk, iaitu puasa nazar bertembung dengan puasa Ramadan. Auda penonton, amalan bernazar merupakan salah satu cara yang disyariatkan dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang bernazar, dia telah mewajibkan ke atas dirinya suatu qurbah, iaitu ibadat sunat yang dilakukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada asalnya tidak wajib. Nazar wajib ditunaikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 29 yang tafsirnya, kemudian hendaklah mereka membersihkan diri, yakni bertahallul, dan menyempurnakan nazar-nazar mereka. Kewajiban menunaikan nazar juga berdasarkan dalil daripada hadis sebagaimana yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi." Rawahul Bukhari. Maksudnya, sesiapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya, yakni tunaikanlah nazar itu. Dan sesiapa bernazar untuk menderhakainya, maka janganlah ia menderhakainya, yakni janganlah dia menunaikan nazar itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Antara contoh qurbah yang sah dijadikan nazar ialah bersedekah, sembahyang sunat, puasa sunat, berwakaf dan sebagainya. Bagi orang yang bernazar dengan nazar puasa, ada kala orang bernazar untuk menetapkan untuk puasa pada suatu hari, bulan atau tahun yang tertentu. Ada kalanya puasa yang dinazarkan itu bertembung dengan waktu yang diwajibkan berpuasa Ramadan. Contoh puasa nazar yang mungkin bertembung dengan kewajipan puasa pada bulan Ramadan ialah seperti orang yang bernazar untuk puasa pada setiap hari Khamis. Misalnya dia bernazar, kerana Allah wajib atasku berpuasa pada setiap hari Khamis seumur hidupku. Atau dia bernazar, wajib atasku berpuasa pada setiap hari Khamis pada tahun 1446 Hijrah. Pertembungan itu juga boleh berlaku apabila dia bernazar untuk berpuasa setiap hari di sepanjang tahun yang ditentukannya. Sebagai contoh, seseorang berkata, "Aku bernazar untuk berpuasa 1 tahun penuh pada tahun 1446 Hijrah." Persoalannya, auda penonton, bagaimanakah kedudukan puasa nazar tersebut? Muslimin muslimat yang dihormati, orang yang bernazar untuk puasa dengan lafaz-lafaz nazar seperti tadi wajib menunaikan puasa nazarnya itu. Akan tetapi pada bulan Ramadan dia wajib meninggalkan puasa nazar itu, kerana pada bulan Ramadan orang Islam diwajibkan mengerjakan tuntutan puasa Ramadan. Perkara ini ada disebut oleh Imam Ar-Ramli rahimahullah dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, yang katanya, "Wasama Ramadana anhu li'annahu la yuqbalu ghairuh." Artinya, dan hendaklah dia, yakni orang yang bernazar, berpuasa Ramadan untuknya, yakni Ramadan, kerana pada bulan Ramadan tidak diterima puasa selainnya. Satu persoalan lagi yang timbul berkenaan hal ini, iaitu adakah puasa nazar yang ditinggalkan pada bulan Ramadan itu wajib diqada? Menurut ulama, puasa nazar yang ditinggalkan pada bulan Ramadan tidak perlu diqada, kerana puasa nazar yang termasuk dalam bulan Ramadan
tidak dikira dalam nazar. Bahkan jika seseorang bernazar untuk berpuasa pada hari-hari yang jatuh pada bulan Ramadan, contohnya dia berkata, kerana Allah wajib atasku berpuasa pada setiap hari Isnin dan Khamis dalam bulan Ramadan tahun ini, maka nazar tersebut adalah tidak sah. Berlainan halnya sekiranya seseorang bernazar untuk berpuasa 1 tahun tanpa menentukan tahunnya dengan mensyaratkan mualah, yakni berturut-turut. Contohnya dia berkata, kerana Allah wajib atasku berpuasa 1 tahun secara berturut-turut. Lafaz nazar sebegini mewajibkan dia berpuasa nazar setiap hari secara berturut-turut sehingga genap 1 tahun, iaitu dengan berpuasa penuh selama 12 bulan berturut-turut sekiranya dia mula berpuasa pada awal bulan. Atau berpuasa 360 hari berturut-turut sekiranya dia tidak memulakan puasa nazarnya pada awal bulan. Oleh kerana dalam 12 bulan atau 360 hari itu terkandung di dalamnya puasa Ramadan dan hari-hari yang diharamkan padanya berpuasa nazar seperti hari raya fitrah, hari raya adha dan hari-hari tasyrik, maka puasa nazarnya itu belum mencukupi bilangan 12 bulan atau 360 hari. Kerana dia wajib meninggalkan puasa nazar pada bulan Ramadan dan hari-hari yang diharamkan padanya berpuasa nazar. Maka dalam hal ini, sekiranya dia tidak mengerjakan puasa nazarnya dari awal bulan, dia wajib mengqada puasa nazar yang tidak dikerjakan pada bulan Ramadan dan hari-hari yang diharamkan padanya berpuasa nazar dengan serta-merta, sebaik sahaja berlalu 360 hari dari hari dia memulakan puasa nazarnya. Ini bererti, qada tersebut hendaklah dikerjakannya pada hari ke-361 dari hari dia memulakan puasa nazarnya sehingga genap jumlah dia berpuasa nazar 360 hari, yakni setahun. Sebagai contoh, dia memulakan puasa nazar yang setahun itu pada 15 Muharram tahun 1445 Hijrah. Lalu hari yang ke-360 bagi puasanya itu jatuh pada 20 Muharram tahun 1446 Hijrah. Maka dalam hal ini, dia wajib mengqada hari-hari yang tidak dikerjakan puasa nazar itu dengan serta-merta pada hari yang ke-361, iaitu pada 21 Muharram tahun 1446 Hijrah. Sekiranya dia mengerjakan puasa nazarnya dari awal bulan pula, sebagai contoh dia mula berpuasa pada 1 Safar tahun 1446 Hijrah. Maka hari terakhir bulan Muharram tahun 1447 Hijrah adalah hari terakhir bagi kiraan 1 tahun bagi puasa nazarnya. Oleh kerana puasa nazarnya terluput beberapa hari disebabkan bulan Ramadan, kedua-dua hari raya serta hari-hari tasyrik, maka dia wajib mengqada hari-hari yang tidak dikerjakan puasa nazar itu bermula pada 1 Safar tahun 1447 Hijrah. Walau bagaimanapun, sekiranya orang tersebut meniatkan untuk hanya mengerjakan puasa nazar pada hari-hari yang dibolehkan mengerjakan puasa nazar sahaja, contohnya dia berkata, kerana Allah wajib atasku berpuasa setahun secara berturut-turut pada hari-hari yang dibolehkan berpuasa nazar, maka puasa nazar yang tidak dikerjakan pada bulan Ramadan, kedua-dua hari raya serta hari-hari tasyrik itu tidak wajib diqada. Wallahu a'lam bissawab. Auda penonton muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, demikian tadi penjelasan mengenai puasa nazar yang bertembung dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang telah disampaikan itu tadi, sedikit sebanyak dapat menambahkan pengetahuan serta menjadi panduan yang berguna kepada kita semua. Untuk akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina إبراهيم
إبراهيم وبارك